Betul ke Trump jadi datang ke Malaysia? Jadi ke tak jadi ke, itu tak penting. Yang penting rakyat Malaysia kena tahu akan ada lencongan trafik. Mulai 26 hingga 28 Oktober ni, Kuala Lumpur akan jadi host untuk sidang kemuncak ASEAN yang ke-47. Sidang kemuncak ni dijangka akan menjadi yang terbesar dalam blok sejarah serantau ni. Ramai ketua-ketua negara, banyaklah dia punya motorcade juga. Akan ada banyak lencongan trafik sementara dan berperingkat dekat banyak kawasan. PDRM akan bertugas untuk memastikan pergerakan delegasi antarabangsa berjalan lancar dan juga selamat. Jadi kita yang dekat tepi tu tengok je. Tapi guys, kena ambil maklum juga, raptai untuk pergerakan motorcade ni bermula awal sikit pada 23 dan juga 24 Oktober. Jalan mana yang akan ditutup ni? Yang ni kita kena tahu. Kita kena alert jalan sekitar KLIA hingga ke City Centre dan juga pusat-pusat bandar seperti area KLCC. Untuk highway pula, Lebuh Elite, NKVE, Gatri, Max, Plus, Lebuh Raya KL Seremban dan juga lingkaran Putrajaya. Untuk laluan bandar yang terkesan adalah Jalan Tun Razak, Jalan Ampang, Jalan Sultan Ismail, Jalan Bukit Bintang, Jalan Parlimen, Jalan Kuching. Banyak jalan yang tutup ni. Kita yang dekat area KL ni terperangkap ke? Buat macam mana kita jadi host tuan rumah event ni pun bukan je setiap tahun. Untuk event ASEAN kali ni, keselamatan tetamu kita adalah keutamaan. Apa yang kita boleh buat sebagai rakyat marhain bagi kerjasama yang paling simple? Rancang perjalanan daripada awal, menggunakan public transport, naik LRT, MRT, monorail ataupun bas. Langkah-langkah lencongan ni penting untuk keselamatan dan juga meningkatkan martabat negara kita. Kita nak jadi tuan rumah yang baik. Tunjukkan semangat ASEAN kita. Sabar sikit je. Hanya untuk beberapa hari. Yang bekerja tu cubalah cuit bos sikit. Minta work from home. Mesti dapat.